Hai, Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi dalam segmen Nak Lukis Apa Hari Ni. Okey, untuk hari ni Kak Ain nak ajar macam mana nak lukis roti bakar atau toasties. Okey, adik-adik perlukan pensel, kertas, outline marker dan pemadam. Kalau dah sedia semuanya, jom. Okey, sekarang ni kita nak lukis roti bakar. So, untuk roti bakar, basic shape dia segi 4 tepat. Yang ni optional, nak guna pembaris pun boleh, tak nak guna pembaris pun boleh. Okey. Kita akan lukis dua petak. Yang bawah ni tak payah sama pun tak apa, sebab nak buat bayang dia je. Lepas tu dekat hujung ni kita buat curve, sebab roti curve. So sini curve, sini pun curve. Sini pun akan curve. Ini macam ni. Ini pun curve juga kat tepi. Okay. Nampak bentuk dia tu. Ini boleh tipiskan sikit. Lepas tu kita lukis outline roti, kerak roti tu. Kerak roti. Kat tepi roti yang selalu orang buang tu, kita buat sini. Bagus juga. Lepas tu kita buat mentega cair, which is bentuk petak juga. Tapi kat sini kita buat curve, kat tepi ni buat curve. Itu sama curve. Itu mentega cair. Tambahlah kerak-kerak roti kat tepi. Sebab toasted kan, so kecil. Dah siap. Sekarang kita nak outline dia. Ni just outline benda yang penting je, which is curve ni. Ini bentuk di atas. Ni yang dekat kerak roti ni. Okay. Lepas tu lapisan roti tu macam ni. Lepas tu kita buat butter. Tu kerak habuk-habuk roti. Tak. Siap. Lepas tu kita ambil pemadam nak buang outline dia. So bila kita colour dia nampak kemas.
Akan kemas sikit. Lepas tu kita dah settle padang semua tu, kita nak colour dia pula. Dah siap. Senang tak nak lukis roti bakar? Kalau senang, adik-adik boleh dapatkan buku macam mana nak lukis makanan dan minuman dekat website bestme.com.my. Kalau adik-adik suka video macam ni, adik-adik jangan lupa subscribe, turn on notification, like dan komen video ni. Nanti kita akan ada episod baru pula. Bye-bye!